Seterusnya, Media Prima Berhad MPB menganjurkan kempen derma darah sebagai inisiatif meningkatkan bekalan darah negara. Ia juga susulan menyedari cabaran dihadapi untuk mendapatkan bekalan mencukupi, terutama ketika cuti sekolah atau musim perayaan. Kempen dengan kerjasama Pusat Darah Negara ini berlangsung dari jam 10 pagi hingga 3 petang di lobi Anjong Liku, Balai Berita Bangsar. Ia menyasarkan 50 beg darah. Kakitangan Media Prima menyifatkan inisiatif berkenaan sebagai tanggungjawab sosial dan peluang untuk membantu golongan memerlukan. Ini inisiatif yang baiklah bagi Media Prima nak buat macam ni sebab staf-staf kita ni pun ada juga yang sakit ni kan. Jadi eloklah bagi kita untuk menderma darah untuk menolong mereka yang memerlukan. Saya rasa ini peluanglah untuk kita membantu, menyumbang, satu bentuk sedekah juga sebenarnya. Kita tak tahu hari ini bukan hari kita tapi ramai yang perlukan. Mungkin satu hari kita kemalangan, kita perlukan sumbangan darah. Bagi penderma kali pertama, meskipun gugup namun pengalaman itu amat berharga. My first time lah, pertama kali. Tapi feel a bit nervous lah, tak pernah bagi kan. Tapi just want to tolong everyone. Sekarang kan darah sangat berkurangan dekat semua hospital. So we just want to do the good deeds lah. Tolong semua orang dapatkan darah lah. Seramai 10 anggota kesihatan dari Pusat Darah Negara terlibat dalam kempen siang tadi.